ke depan. Dia boleh ke belakang. Boleh belok kiri kanan. Boleh reverse ya. So, yang ni kereta control. Dia ada banyak warna. Saya dah ada color merah dan saya order yang color kuning pula. Jom kita tengok dalam kotak dia apa yang kita dapat. Yang ni dia punya remote. Kita dapat kabel Type-C untuk charge dia. Dan dia bagi user manual. Yes. Nasib baik tak salah color. Saral. Color kuning guys. Material body dia besi tau. Saya ada tayar getah. Bawah pun besi. Masya Allah. Very beautiful. F1 color kuning guys. Color 143. Dia punya size. Okay. So, saya dah ada dua color sekarang ni. Saya dah ada yang color merah. Now, saya beli pula color kuning. Dua-dua pattern yang sama. Dia punya cat saja yang berbeza. Material dia sama. Lepas tu dia ada part plastik dekat sini. Spoiler pun plastik ya. Okay, lepas tu yang ni dia ada 3 speed. Yang ni speed pertama. Dia slow. And then kita ada speed kedua. Dia laju sikit. Lepas tu kita ada speed ketiga. Yang ni yang paling laju. So boleh pilih warna mana yang hampa berminat. Merah ataupun kuning ataupun warna yang lain. Kalau berminat nak dapatkan RC ni, link ada dekat bawah tu guys. Boleh tekan dan dapatkan sekarang.